Terjebak juga ikut. Hai. Siap nak kerja air. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita guys hari ini dalam misi mencari pick-up bass di Suo Betung, Rantau Negeri Sembilan. Okey, ni hari 25.05.25 Hari cantik ni hari, ramai orang nikah, ramai orang kahwin, macam-macam event hari lah. Jam menunjukkan jam 3.38, hampir 3.40 lah, lebih kurang. Kita sampai sini. Ini permulaan jalan lah, belum sampai ke Lombong dia lagi. Okey, kejap lagi kita jumpa dekat spot guys. Kita tengok apa hasil ni hari. InsyaAllah, harap-harap hasilnya yang memperangsangkan ni hari lah Okey, jumpa lagi. Sungai ni cantik lah. Macam kat UK. Yang fly fishing boleh datang sini lah. Sungai kita besar. Cuma sungai sini ada ni lah, ada atuk. Ada orang tua Negeri Sembilan cakap. Ada orang tua sini. Dia hati-hati lah Kita tak cari dia. Tapi hati-hati lah. Ini dia orang ni tak tahulah nak pergi mancing ke nak masuk rally. Bukan main laju. Boleh sangkut pula. Baik tak patah pun. Tak. Tak water. Pakai popper ni hari Yozuri Fire Tiger. Ni dia. Hei, akhirnya hati kita. Dia dah kena boleh dapat dah dekat lucut. Flutter. Tak payah. Flutter ni akhirnya dimakan juga. Oh, kita tengok kancil kena pakai ni apa? Pakai bulu. Oh, kasar tak? Woi, lucut. Dia ada. Oh, ni. Oh. Ya, dia. Oh, lucut lagi. Dia kena bulu aja lucut ah. Dia dah tenang lagi. Untuk water kan. Oh, lucut. Janganlah kau lepas. Ini macam besar ni. Oh, ni lain macam ni. Besar lagi. Oh. Okey. Kasar ni. Kena mana ni? Kenapa ni? Hai. Kena perut. Jangan-jangan kena perut Pick-up bass. Ini gelojah nama ni. Macam talang perangai. Macam talang. Jatuh Oh, kena. Oh. Timbul tadi kan. Oh. Lucut. Lucut. Alamak, lucut. Betul-betul pandai lah sini. Oi. Okey. Oh. Steady. Salam lestari. Jadi
guys, tamat untuk hari ini. Dah malam lah. Gelap lah, gerak balik. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.